21 rumah musnah terbakar, 2 cedera melecur. Sandakan, sebanyak 21 rumah dan sebuah stol musnah terbakar dalam kejadian di Jalan SK Batu Putih, Kampung Batu Putih, di sini, hari ini. Dalam kejadian pada pukul 10.30 pagi itu, 2 mangsa turut cedera kerana melecur di tangan dipercayai ketika cuba menyelamatkan diri. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian berkenaan pada pukul 10.40 pagi. Menurutnya, sepasukan 25 pegawai dan anggota bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikerah ke lokasi kejadian. Kebakaran itu membabitkan 21 rumah jenis tidak kekal dan sebuah stol penyimpanan barang-barang kampung terbakar 100%, katanya dalam kenyataan media yang dikeluarkan hari ini. Mangsa yang melecur diberi rawatan awal oleh pasukan EMRS, katanya. Disiarkan pada April 23, 2025.